Okay, baik. Ada beberapa nota yang kena salin. Jadi standbykan buku dan juga pen. Okay. Alright. Tapi untuk hari ni sikit saja sebab Ustaz nak beri lebih pada penerangan. Jadi mana-mana yang tips yang Ustaz beri yang membantu, okay, yang membantu awak semua, sila tuliskan, alright, kalau sempat lah. Alright, boleh eh? Okay, jadi okay, first kita kena tahu yang mujawwad ni adalah bacaan yang perlahan. Bila bacaan dia perlahan, okay, maka yang 2 harakat terdengar macam 4 harakat. Yang 4 harakat terdengar macam 6 harakat. 6 harakat terdengar macam 8 harakat. Okay, itu kita kena faham dulu. Okay, supaya nanti tak adalah timbul soalan kenapa 2 harakat ni macam panjang sangat. Sebab mujawwad adalah pace bacaan dia adalah perlahan. Dia tak sama dengan azan, dia tak sama dengan murattal. Okey. Jadi okey, mujawwad ni ada 4 tingkatan suara dan 4 tingkatan suara ni wajib dalam mesti ada dalam bacaan kita. Okey. Mesti ada, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Okey. Sebab itulah markah kita yang paling tinggi, iaitu tenaga suara yang tersusun. Mesti ada qaror, mesti ada nawa, mesti ada jawab, mesti ada jawabul jawab. Kalau either satu yang tak ada, qaror tak ada contohnya, maka markah kita akan berkurang secara banyak. So apa? Tak lengkap. Apa jawab. Okey, apa either satu yang kurang, markah kita akan berkurang juga. Alright, dan bacaan kita akan jadi kurang sempurna. Jelas? Boleh? Tak kisahlah qaror tak ada ke, nawa tak ada ke, jawab tak ada ke, jawab tak ada ke. Okey, jadi untuk kelas intermediate ni kita kena lunaskan semua tenaga suara yang ada, iaitu keempat-empat tenaga suara ni. Jelas kan? Okey. Jadi first kita nak belajar untuk nada suara qaror, tingkatan suara qaror. Tingkatan suara qaror ni adalah nada suara yang paling rendah, betul? Kan, nada suara yang paling rendah. Jadi bila dikatakan nada suara paling rendah adalah kita tak biasa nak buat. Betul tak? Okey. Alright. Ada caranya, okey. Okey, ini tulis Okey. Untuk kita nak capai nada suara rendah ni, first, yang pertama, pengeluaran pernafasan kita kena betul. Okey. Untuk mendapatkan nada suara rendah. Contohnya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nada suaranya rendah dan nada suaranya kuat. Biasanya bila kita buat nada suara rendah, nada suara kita akan jadi perlahan, betul tak? Kan? Nada suara kita akan jadi perlahan, makin rendah makin perlahan. Sebab apa? Sebab kita tahan nafas. Suara kita tertakluk pada pernafasan. Kalau pernafasan kita tak keluar, suara kita akan susah nak keluar. Sebab tu suara kita akan jadi penat. Sebab apa? Kita gunakan tenaga suara sahaja. Nafas tak keluar. Nafas awak ada roadblock dia. Awak cek IC. Jadi dia lambat. Dia keluar sikit. Dia tak keluar sekali dengan suara. Jadi suara dalam tu akan susah nak keluar sekali. Nampak Jadi caranya, suara kita dan juga pernafasan kita mesti keluar sekaligus. Perbezaan dia, saya bagi contoh 2 bacaan. Yang pertama, pernafasan nafas keluar sikit. Yang kedua, nafas keluar banyak. A'udzu billahi
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kuat ke perlahan? Perlahan. Perlahan. Dan ustaz tak boleh dongakkan kepala. Kalau dongakkan kepala, suara tu tak keluar. Betul tak? Auzubillah. Nampak? Macam roh yang nak keluar, bukan suara. Nampak? Okay. Tapi kalau kita lepaskan nafas, alright, amount yang sama seperti suara kita, kita dongak pun nada suara kita boleh keluar. Contohnya, ustaz mendongak, okay? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nampak tak perbezaan dia? Nampak kan? Jadi sebab itulah penting kenapa ustaz suruh buat latihan pernafasan. Supaya apa? Nafas kita panjang, suara kita pun boleh cooperate dengan nafas kita. Kalau dia tak keluar sama-sama, dia berat sebelah. Jadi tak cukup kuat. Nampak? Okay. Sebab pernafasan, bila pernafasan kita panjang dan pengeluaran pernafasan kita banyak, suara kita akan menjadi lebih kuat. Nampak? Okay. Sebab tu bila kita dengar qari dan qariah, bila dia baca, nada suaranya besar dan kuat tanpa menggunakan banyak tenaga daripada badan. Apa? Okey. Satu bila dia orang baca qad aflahal mu'minun. Jelas tak? Jelas. Sebab apa? Nafas dia keluar. Okay. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Ustaz nampak macam ustaz try hard ke? Ataupun ustaz relax je baca? Relax je, santai je. Ustaz tak ada tak ada. Nampak? Okay. Itu adalah rahsia dia. Sebab tu latihan pernafasan ustaz suruh buat berapa kali satu hari? Berapa kali? 25. 25 kali. Pada waktu? Tiap waktu. Solat. Lepas solat. Selepas solat. Yes, selepas solat. Selepas solat buat 5, lepas subuh buat 5, Zuhur buat 5, Asar buat 5, Maghrib buat 5, Isyak buat 5. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan secara cepat. Nampak? Kalau buat latihan sikit-sikit, maknanya sebulan, 2 bulan nanti dapat. Tapi kalau buat konsisten, setiap subuh buat, setiap Asar buat, setiap Maghrib buat, setiap Zuhur buat, dalam 2 minggu, mesti dah nampak dah. Okay? InsyaAllah. Dah proven. Semua ada rasa, betul tak? Kalau buat, walaupun buat sikit, tapi konsisten setiap hari buat, mungkin 2 kali atau 3 kali buat, ada tak perubahan? Ada tak perubahan dari segi pernafasan? Siapa tak tahu, siapa yang tak tahu, saya tak tahu dia buat ke tak. Kalau buat, mesti ada perubahan. Walaupun sikit. Okay, jelas. Alright, itu yang pertama. Okay, untuk kita keluarkan suara yang besar. Yang kedua, tenaga daripada perut. Okay, tenaga daripada perut. Tenaga perut. Macam mana kita nak keluarkan tenaga perut ni? Caranya, setiap kali bila kita baca, perut kita mesti keras. Okay, kita keraskan perut dari bahagian luar, bukan bahagian dalam. Kalau bahagian dalam tu yang awak nak buang air besar, itu awak buat bahagian luar dan dalam. Okay? Tapi ini untuk baca, awak tahan perut awak di bahagian luar sahaja. Jenis yang tunjuk six-pack, kan? Six-pack tunjuk bicep. Itu adalah keras di bahagian luar. Untuk apa? Untuk kita kawal pernafasan kita supaya tak terlalu keluar secara berlebih-lebihan. Kalau keluar lebih-lebihan,
Macam mana awak nak baca? Nafas dah habis. Suara pun tak keluar. Nampak? Okey. Jelas? Itu dua cara untuk kita keluarkan suara qoror. Okey. Suara qoror ni mesti awak kena unlock dalam bulan ni. InsyaAllah boleh? Okey. Mudah aja. Awak keluarkan suara dan nafas sekaligus. Mesti dapat. Kalau ustaz boleh, mesti boleh punya. Dah? Okey. Jelas? Ada apa soalan? Tak ada? Allah, insyaAllah. Okey, baik. Okey, sekarang ni. Alright. Okey. Okey, ustaz. Saya screen sekejap. Okey. Alright. Untuk buat masa sekarang ni, slide ni Ustaz tak sempat nak completekan lagi. Dia tak ada anak panah lah. Tapi dia ada Allah SWT tingkatan suara. Harakat 1 suara apa, harakat 2 suara apa. So Ustaz pun baru 6 hari kat sini. Komputer pun baru install, baru diletak kat sini 3 hari lepas. Jadi tak banyak lagi kerja yang Ustaz boleh buat. Okay, banyak Ustaz settlekan rumah dan juga komitmen baru dekat sini. Okay, boleh nanti bila Ustaz siap, nanti Ustaz akan beri dekat Allah SWT, beri dekat grup insyaAllah. Okay, tapi buat masa ni Ustaz akan bagi audio dulu. Boleh? Okay. Okay, baik. Menjawab bayati, kita akan start dengan bayati dekat surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 7. Alright, dia ada ayat 1 sampai 7. Harakat 1 hingga 7, okay? Sekarang ni kita nak teroka untuk harakat 1 dengan 3 dahulu. Sebab apa? Sebab harakat 1 sampai 3 adalah nada suara qoror hingga nawa sahaja. Okay? Mudah. Tapi yang tak mudahnya nak keluarkan nada suara qoror tu. Okay, jelas. Baik. Kita mulakan dengan a'udzubillah dan juga bismillah. Alright. Jadi bila kita nak sebut, dia ada juga bila kita Allah SWT. Ingat tak pengawalan rahang yang Ustaz beritahu? Rahang mesti longgar. Betul tak? Rahang longgar, dia mesti bergerak. Betul tak? Bergerak ke depan, bergerak ke sisi, bergerak ke belakang. Betul tak? Ada tempat-tempatnya. Tapi kita ni bergerak ke depan sahaja. Okay. Jadi first, bila rahang dah gerak ke depan, eksafagus kita dah membesar. Bila eksafagus kita membesar, sebutan kita mesti daripada bibir. Bibir kita mesti terkumat kamit. Contohnya, fokus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik. Okay. Bibir kita mesti ikut Allah SWT ikut baris. Sebutannya mesti besar. Besar dan lebar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay. Yes. Boleh tak? Kita cuba lagi sekali. A'udzubillah, boleh? Nafas mesti keluar dengan suara. Jangan tahan. Okay. Perut ni keraskan sikit saja. Jangan kerah betul. Kan kerah betul nanti dah terkeluar nanti. Satu masalah. Nampak Okay. Jadi tahan sikit saja. Kita nak buat a'udzubillah. Ayat dia pun pendek. Semua dah biasa kan. 7 irama baca a'udzubillah. Tak dapat lagi. Memang Ustaz si Odi Watan sekejap lagi. Okay. Alright. A'udzubillah. Sedia. Sebutan ni mesti. Dengar hembusan nafas Ustaz. Dengar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay. Sekarang ni guna nada suara rendah. Lagi rendah daripada tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dapat dengar tak? Apa tu Allah SWT? Hembusan nafas. Dengar tak? Dapat dengar ke tak?
Hembusan nafas tu dengar tak? Tak berapa dengar Ustaz. Tak apa dengar? Okay, jap. Okay, cuba dengar sekali ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dengar tak? Hembusan nafas, nampak? Itu adalah cara untuk kita keluarkan suara yang rendah. Supaya apa? Supaya kita punya eksafagus ni sentiasa terbuka bila nafas kita keluar. Nampak? Okey. Jelas? Boleh? Sama juga dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Sama juga dengan Bismillah. Bibir kena muncung ke kena ikut baris? Kena ikut baris. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pastikan hembusan nafas tu mesti awak rasa. Awak rasa dia keluar daripada bibir ni. Okey. Itu hembusan nafas yang awak kena rasa. Kalau tak rasa, maknanya nafas tak cukup keluar. Kena keluarkan lagi. Nampak? Boleh, kita cuba sekali. Kita nak dapat unlockkan a'udzubillah. Dapat betul-betul rendah. Okey? Jangan ikut ustaz punya rendah. Okey? Ikut awak punya yang paling rendah yang awak boleh buat. Boleh? Okey, cuba sekali. A'udzubillah. Tak nafas. 1, 2, go. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Apa jadi Hasya? Okey, dapat? Boleh? Ustaz test dulu boleh? Boleh? Mula dengan Danish boleh? Boleh Ustaz. Boleh, Alhamdulillah. Boleh ke macam pasrah aja awak mula dulu? Boleh. Boleh? Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, mula dengan a'udzubillah. Ingat tarik nafas, fokus untuk pengeluaran nafas. Suara awak tak payah fokus. Keluarkan nafas dulu. Okay? Baru awak perform nada suara rendah. Boleh? Cuba. Sedia, tarik nafas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay. Boleh rendah lagi tu? Boleh? Boleh? Cuba lagi sekali. Rendah tadi. Rendah lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yes, tu dia. Alhamdulillah, insyaAllah. Sambung bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi. Dekat him tu. Him tu dia macam ada crack sikit kan. Jadi dekat bahagian him, awak keluarkan lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Awak dengar tak macam him? Itulah bunyi nafas tu keluar. Ya? Okay, cuba ya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dapat keluar tak? Dapat? Yes, tu dia. Boleh? Boleh? Alhamdulillah. Okay, terima kasih Danish. Kekalkan, alright. Aplikasikan balik dalam bacaan. Kalau awak nak test untuk tahap 1 punya nota pun boleh, tak ada masalah. Okay, awak test. Gunakan, tapi untuk harakat 1, 2 dengan 3 sahaja. Boleh? Okay. Boleh. Alhamdulillah. Terima kasih Danish. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insyaAllah.
Semua boleh dengar kan? Kalau betul cara dia, suara awak tinggi macam mana pun, boleh rendah. Yelah, boleh? Ya, baik. Start jemput seterusnya Iza. Iza boleh Iza? Awak dah sihat ke? Ke masih batuk-batuk? Patut lagi. Batuk lagi? Okey, tak apa. Awak rehat dulu. Sebab ni nada suara rendah. Jadi dia mungkin akan efek awak punya suara nanti. Okay? Jadi awak train mana yang mampu. Okay? Bila dah sihat nanti, baru go all out. Okay? Sementara tengah sakit ni, awak ambil masa untuk rest. Awak just ulang balik pelajaran dan juga penerangan yang ustaz bagi tahu. Okay? Jangan paksa diri. Right? Sebab suara ni penting. Okay? Boleh eh? Alhamdulillah. Jadi awak rehat dulu. Awak just serap dulu. Boleh? InsyaAllah. Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Izzah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Sedap baca Izzah baca. Okey, baik. Seterusnya saya jemput Tuan Faisal. Boleh Tuan Faisal? Tuan Faisal boleh? Oh, ada lagi kan? Tuan Faisal? Ustaz, sebut nama saya Ustaz ya? Saya ada lag sikit kan? Nampak lag. Okey. Okey dah, Okey, okey. baru okey. Baru okey. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Saya pakai phone dulu ni sebab saya punya laptop dia update pula kan. Okey, boleh, tak ada masalah. Alright. Okey. Alright. Dah bah? Jelas tak tadi? Tadi penerangan saya tadi lag tak? Tak. Baru je. Ah? Dua dalam 10 saat ni. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Okey, dapat dengar jelas tadi Okey, cuba. Auzubillah. Auzubillah dulu. Tak payah sambung bismillah. Auzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Boleh rendah lagi? Cuba Cuba dulu. Lepaskan nafas itu lebih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey. Keluarkan lagi sedikit nafas ketika membaca supaya nak hilangkan crack tu sikit. Boleh? Cuba sekali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yes, bagus. Sambung bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Sikit lagi dekat bahagian la. La pastikan dia lebar. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Sikit lagi. Dekat hin tu dia macam nak tertelan kan. Soal rendah kan. Okay, jadi cara dia, betulkan posture badan. Jangan terlalu tunduk. Dongak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Dapat? Boleh. Kalau boleh rendah lagi, kalau ikutkan tangga koror, itu sebenarnya dah nak masuk nawar dah tu. Suara Tuan Faisal tu. Okay. Tapi kalau dah itu paling rendah boleh buat, boleh, tak ada masalah. Okay. Sebab ada orang dia tak boleh rendah dah. InsyaAllah. Okay. Latih lagi, cari nada suara koror tu. Okay. Tengoklah macam mana pun. Lepas tu, kalau nak faham nada suara rendah ni keluar macam mana, tengok, ambil inspirasi watak Optimus Prime.
Watak Optimus Prime, apa lagi ya? Watak-watak yang ada suara rendah. Kenal tak Silver Stallone? Oh. Yang tu Arnold Schwarzenegger. Tengok, ambil inspirasi dengan apa artis-artis ataupun watak fiksyen yang nada suara dia rendah. Mesti akan nampak ada hembusan nafas. Boleh? Okey. Tengok macam mana dia Boleh, orang buat. Ustaz. Okey, boleh? Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih Tuan Faisal. Sama-sama. Okey, baik. Seterusnya Hasya. Cuba Hasya. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey. Boleh rendah lagi tu, boleh? Okey. Macam sama je suara tu. Awak kena duduk tegak sikit. Duduk tegak sikit. Duduk selesa. Okey. Dan kepala jangan terlalu tunduk. Okey. Nanti awak akan sekat suara dan juga nafas. Awak kena dongak sikit. Okey. Maknanya jangan tunduk terus. Jangan tunduk. Okey. Ambil dongak sikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Cuba. أعوذ بالله من الشيطان. Okey. Cuba Hasya lepaskan nafas lebih sedikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Cuba sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. Terus bismillah. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagus. Cuma sikit lagi. Nak kena bagi dia nampak kemah. Alright. Dekat bahagian la dan juga ma. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. La dan juga ma dia dua sebutan yang berbeza. La straight, ma ni dia macam lambat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba sekali. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah ya salam. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagus. Hasya, Alhamdulillah. Okay, baik. Boleh? Kalau boleh rendah lagi, Hasya cari suara. Okay. Latih lagi untuk dapatkan nada suara rendah tu. Boleh? Okay, baik. Alhamdulillah. Okay. Sekarang ni kita nak masuk pada harakat pertama. Alright. Mungkin kita kat sini, lagunya akan berubah sedikit sebab awak dah naik tahap. Alright. Tapi kita kena kekalkan nada suara yang qarrar. Okey. Contohnya qad aflahal, mula dengan nada rendah. Qad aflahal mu'minun. Suara saya jelas tak kalau nada suara saya rendah? Jelas tak? Dengar daripada awal sampai akhir tak? Kalau nada suara saya rendah, saya baca qad aflahal mu'minun, dengar tak daripada qad sampai mu'minun hujung sekali? Dengar? Jelas? Okey, baik. Okey, lagi sekali ya. Qad aflahal mu'minun. Nampak ya? Qad aflahal gunakan nafas yang banyak. Lahal satu nafas dan juga
dan juga apa? Sebutan. Qad aflahal mu'minun. Na 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 na. Boleh? Okay, lagi sekali ya. Qad aflahal mu'minun. Okay, sedia 1, 2, 3. Qad aflahal mu'minun. Kalau dekat bahagian akhir tu dah terlalu rendah, cara dia awak tiup sahaja. Okay, dengar lagi sekali ya. Qad aflahal mu'minun. Dengar tak? Angin yang ditiup tu. Ke tak dengar? Tak dengar sangat. Tak dengar sangat? Okay, Ustaz tiupkan mic lah supaya awak dengar. Qad aflahal mu'minun. Dengar tak? Dengar? Yes. Okay. Sebab itulah qari dan qari'ah nada suaranya boleh rendah. Yang kita pun tak faham macam mana nada suara dia boleh rendah. Rahsia dia adalah daripada pernafasan. Okay. Jelas? Boleh? Itu harakat pertama. Kita masuk pada harakat kedua. Suara qarar ke suara nawa. Okay. Allazi, kita ada menaik. Okay. Dengar dulu. الذين هم في صلاتهم خاشعون. تمام. الذين هم في dekat fi ada burdah. Fi salatihim khashi'un. Jelas tak? Okay. Penat pakai nada suara rendah ni. Okay. Boleh? Okay, masuk pada harakat ketiga. Suara nawa ke suara qarar. Wallazina hum anil Nawa. lawi mu'ridun. Okay. Apa dia tadi? Tuan Faisal cakap apa? Tu suara Nawa. Ni, Ustaz. Ya? Yang harakat ketiga tu suara Nawa. Suara nawa ke suara qarar. Wallazi. Suara naik sikit. Sebab dekat bahagian khashi'un kita dah naik dah. Khashi'un. Sambut balik. Wallazina hum anil lawi mu'ridun. Okay, dapat? Boleh? Jangan risau. Hari pertama ni tak dapat banyak tak apa. Okay, kita akan buat progress insyaAllah. Ya, boleh? Mungkin kalau terlalu cepat sebulan satu lagu, kita akan anjakkan 2 bulan satu lagu insyaAllah. Kita tengok dulu macam mana. Kalau antum semua boleh baca dengan baik, boleh latih dengan secara konsisten, apa yang ustaz bagi tahu awak buat, okey, insyaAllah sebulan satu lagu, no sweat. Boleh Boleh, okey. Okay, kita cuba lagi sekali daripada qad aflahal mu'minun sampai harakat ketiga. Harakat 1 sampai harakat 3 boleh.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Okay, boleh? Ustaz jemput seorang demi seorang boleh Kita mula dengan Hasya. Hasya boleh? InsyaAllah Ustaz. Ambil harakat satu je dulu. Nak baca harakat satu sampai tiga, pengsan nanti. Boleh? Baca harakat satu dulu. Ya. Okay, sila. Nak buka surah Al-Mu'minun ayat 1. Surah Al-Mu'minun muka surat 342. Muka surat 342. Dah masuk kelas tahap 2 ni, kamera kena rajinkan buka ya. Asas tak apa. Masuk tahap 2 ni tak buka juga, memang nak kena Okay. Okay, boleh Tapi kalau ada urgent matter, tutup tak apa, tak ada masalah. Okay. Okay, dapat? Okay, cuba. Qad aflahal mu'minun. Boleh ke Ustaz? Okay, sekejap. Ustaz baca balik Qad aflahal mu'minun. قد أفلح المؤمنون. Okay, bagus. Tengok dekat lahal tu. Qad aflahal mu'minun. Na. Gitu. Boleh, cuba sekali. Qad أفلح المؤمنون. mu nada suara rendah. Lahal mu'minun. Mu'minun. Cuba sekali. Qad أفلح المؤمنون. Ya Allah, alhamdulillah. Minun tu sikit lagi. Cuba mu'minun saja. Mu'minun. مؤمنون. Dia 3 kali. Awak buat 2 dulu, baru awak turun lagi 1. Mu'minu. Na. Minun. Cuba. Mu'minu. مؤمنون. Nafas tak cukup keluar. Nada suara pun tak rendah. Sekali. Cuba qad aflahal. قد أفلح المؤمنون. Allah. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Bagus. Terima kasih Hasya. Alhamdulillah. Okey, tengok dekat lahal dan juga mukminun. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya-Allah. Okey, baik. Seterusnya Ustaz jemput Danish. Danish, cuba Danish. Harakat kedua.
Allazi Allazina hum. Danish ada tak? Mana Danish? Okey. Ada. Allazi Allazina hum fi salatihim khashi'un. Buat satu-satu boleh Ustaz? Boleh. Allazina hum. Alladzina hum. Okay, allazi. Bila awak nak buat burdah tu, awak transfer ke hidung sikit. Allazi. Bunyi ke hidung sikit. Allazina hum. Alladzina hum Fi. fi Yes. Bila nada suara kita rendah, burdah terletak pada hidung kita. Allazi. Allazi. Nampak? Dia keluar kat hidung. Allazina hum fi. Alladzina hum fi Fi ada 5. Fi. Sorry, 6. Na 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 na. Fi. fi Salatihim. salatihim Gitu. Salatihim. salatihim Khashi'un. khashi'un Kha ada burdah. Khashi'un. khashi'un Kha. Nada suara dia macam tihim tadi. Tihim. Kha. Na 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 na. Khashi'un. Yes, alhamdulillah. Tulis sekali allazi. Allazi. Sorry. Macam mana tadi? الذين هم في صلاتهم خاشعون الذي الذين هم في صلاتهم salah. Sikit lagi. الذي tu. الذين هم في صلاة Fi tu awak tekan sikit. Allazi. Gerak dia macam allazi. Allazi fi. Allazina hum fi. الذين هم في صلاتهم خاشعون Lembutkan sikit naik dekat khasyi'un tu. Khasyi'un. Itu. Khasyi'un je. Khasyi'un. خاشعون Allah. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey.
Terima kasih Danish. Alhamdulillah. Nanti lagi insyaAllah. Okay. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama insyaAllah. Okay, seterusnya. Iza. Iza Fariza. Boleh? Saya try Ustaz. Cuba daripada Allazi. Awak ambil ni je. Ambil apa ni? Awak ambil lagu saja. Tapi guna nada suara rendah sikit. Okay. Allazina hum. Pakai suara biasa pun tak apa. Dapatkan lagu. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Gitu. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Okay. Rentak dah ada. Cuma dah. Okay. Cuba ambil pada allazina hum fi saja. Fi tu Iza dah buat 3. Tambah lagi 3. Allazina hum fi na 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 gitu. Na 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 fi. Cuba. الذين هم في Sikit. Fi. Yes. Solatihim. صلاتهم Khashi'un. خاشعون. Syi'un tu tak perlu menekan. Awak apa? Macam mana? Awak lalukan saja. Syi'un. Na 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 gitu saja. خاشعون. Yes. Sekali. Salatihim khashi'un. صلاتهم Lebarkan sikit. Salatihim khashi'un. صلاتهم خاشعون. Boleh. Allah. Sekali allazi. Al الذين هم في صلاتهم خاشعون. Juga. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Okay. Alright. Praktis lagu. Lepas tu nanti kalau dah sihat nanti, baru awak tengok pada rendah suara. Boleh? Okay. Alhamdulillah. Ada bakal rehat secukupnya. Okay. Rawat awak punya anak takak tu dulu. Okay. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Iza Fariza. Seterusnya, sama-sama. Seterusnya Tuan Faisal. Harakat ketiga. Ada Tuan Faisal ada? Ada Ustaz. Okey, cuba. Walladzina hum. Sekejap. Nada suara dia. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين
والذين هم عن اللغو معرضون. Oh, bergegar ya. Lendah kan Ustaz? Lagi sikit dekat wallazi. Wallazi awak apa Tuan Faisal ambil dulu. Wallazi wallazi. Ini kalau dekat harakat ketiga burdah dia bukan dekat hidung lagi dah. Okey, sebab dia dah masuk pada suara Nawa. nawa terlebih dahulu. Okey, kalau dekat sini suara qara dulu. Allazi Lazi. Dia masih lagi lembut. Okay. Alright, itu harakat kedua. Harakat ketiga ni bunyi dia mesti semangat sikit. Okay. Wallazina hum. Ambil balik. Wallazina hum anil lawi mu'ridun. Cuba. والذين هم عن اللغو معرضون. Wallazi dengan mu'ridun okey. Dekat hum anil. Okey, kat sini kita main kaut. Wallazina hum anil law. Nampak? Dia main kaut. Hum anil lawi mu. Empat ni. Hum anil lawi mu. والذين هم عن اللغو. Okay, boleh? Cuba ambil والذين هم عن والذين هم عن والذين هم عن اللغو معرضون. Yes, tu dia. Alhamdulillah. Betul kan dekat lagwi mu. Hum anil bagus. Wallazina hum anil law. Buka sikit. Law. Sebab dia sekejap je. Sebab apa? Lam temu dengan ghain, huruf gha mati. Jadi tak ada harakat. Law. Sikit saja. Wallazina hum anil law. Sikit. Law. Tapi pergerakan dia sama. Kaup juga. Law. Wimu. Wimu. Ridu. Ridun terus keluar. Wimu. Ridun. Cuba. Daripada anil. Anil law. عن اللغو معرضون. Boleh? Cuba sekali. Wallazi. Wallazi. والذين هم عن اللغو معرضون. Cuma nak habis tu. Harakat ketiga ni harakat penutup. Jadi mu'ridun habiskan. Wi mu'ridu. Mu'ridu. Cuba. والذين هم عن اللغو معرضون. Nah, itu harakat kedua. Maknanya ada sambungan. Mu'ridu. Itu maksudnya ada sambungan. Awak kena habiskan. Mu'ridu. Cuba ambil mu'ridun sahaja. Mu'ridu. معرضون. Sikit. Mu'ridun. معرضون. Ya, itu dah dapat ah. Nak masuk sikit dah tu. Cuma nak kena habiskan terus. Okey. Bila kita sampai pada harakat penutup
kita punya bacaan mesti nampakkan penutup harakat. Mu'ridun. Maknanya dah habis, tutup. Tapi kalau kita tak tutup, kita tak habiskan nada suara kita, dia jadi macam mana? Mu'ridun. Maknanya ada sambungan lagi. Nampak eh? Jadi kita kena tutup habis. Mu'ridun. Di sini. Mu'ridun. Mu'ridun. Tuan Faisal? Oh, saya ulang Ustaz ya. Ya, sila. Wallazi والذين هم عن اللغو معرضون. Okay, boleh. Alhamdulillah, Masya Allah. Tak apa. Okay, nanti latih. Alright. Boleh. Tengok, perhatikan. Walladzina hum anil, okey dah. Lagwi mu'ridun. Kena matikan harakat ketiga. Alright. Boleh. Okay, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Okay, terima kasih Tuan Faisal. Alhamdulillah. Okay. Sama. Alhamdulillah, Masya Allah. Okay. Alright. Ini baru harakat 1 sampai 3. Kalau masuk pada harakat 4, dia dah masuk pada suara nawa. Okay. Boleh, saya tunjuk contoh bacaan daripada harakat 4 sampai 7 insyaAllah. Okay. Ridhu. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Okay, fokus harakat 4, 5, 6 dan 7. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Right, dengar harakat keempat. Dah suara nawa. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Harakat kelima. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Ada dua. Ada yang وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Okay. Terus dengan harakat ke-6. Harakat 4, 5 betul lah. Masuk pada harakat ke-6 ni kita'ah. Nada suara nawa ke jawab. Okay, kalau ikutkan dia daripada suara jawab ke jawab berjawab. Tapi bila kita'ah dia ada potongan. Right? Masuk pada harakat 6. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Tengok macam mana Ustaz baca. Okay, sekali tengok. Illa ala Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Dari nawa ke jawab. Masuk pada harakat ke-6 kita'ah yang kedua, suara jawab ke suara jawab berjawab. Okay. أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
6, jawab ke jawabul jawab. Masuk pada harakat kedua, suara jawab ke suara nawa. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu alhamdulillah insyaAllah. Okay. Nampak Complete tak suara koron, suara nawa, jawab dan juga jawab-jawab ustaz? Complete tak? Complete. Daripada yang paling rendah sampai ke paling tinggi. Tersusun tak bacaan ustaz daripada awal sampai akhir? Yes, itulah cara untuk kita membaca irama mujawad dengan tartil ataupun dengan tersusun. Nampak natural, nampak profesional. Barulah boleh menang pertandingan. Nampak? Okay? Jelas? Okay? Alhamdulillah. Alright, jadi nanti ustaz akan hantar audio untuk harakat 1 sampai harakat 3 dulu. Alright, tengok harakat 1 sampai 3. Okay? Nanti kalau ustaz ada kalau boleh ustaz hantar harakat 4 sampai 7 sekaligus insya-Allah. Boleh? Okay? Alhamdulillah. Alright. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Wah, maksudnya tak ada Ustaz. Okey, alhamdulillah insya-Allah. Okey, jadi alhamdulillah ustaz ucap tahniah kerana sampai ke peringkat seterusnya. Jadi bila sampai ke peringkat seterusnya, kita dah awak semua dah kena ambil serius untuk perbetulkan suara, perbetulkan nafas. Alright? Sebab ustaz punya intermediate ni adalah intermediate skill acquiring. Maknanya kita belajar mendapatkan skill membaca. Okey? Taranum mujawad isa. Intermediate skill acquiring. Nampak? Dapat? Okay. Kalau asas tu kita nak dapat lagu. Yang ni kita pun dapat lagu juga. Cuma kita ada cara untuk dapatkan lagu dan juga suara. Nampak? Okay. Semua dah tahu cara untuk suara rendah, betul? Kan? Balik rumah, try. Balik rumah pula. Memang dah ada kat rumah pun. Kan? Habis ni, try. Masuklah dekat tahap 1 punya ke untuk latih kan. Tahap 1 apa? Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja. Try. Yang penting awak kena faham yang nada suara rendah adalah daripada pernafasan, bukan suara kita. Suara kita tak boleh rendah. Okey? Suara kita tak rendah. Kita kena buat dia jadi rendah dengan cara pernafasan. Kawalan pernafasan, pengeluaran nafas yang cukup, nada suara confirm boleh rendah. Okey? Jelas? Boleh? Alhamdulillah. Okey? Tahniah. Sebab sesi pertama pun dah habis, kita nak masuk ke sesi yang kedua. Jadi be prepared. InsyaAllah. Okay. Jadi insyaAllah. Alright. Jangan stres sangat. Alright. Latih fun-fun. Okay. Santai-santai. Kita bukan nak masuk pertandingan pun. Alright. Kita nak latih. Kita belajar ni untuk latih suara menjadi lebih baik. Kalau ada intention nak masuk pertandingan, kena buat lebih sikit. Right. Okay. Ingat latihan pernafasan jangan tinggal. Latihan pernafasan jangan tinggal. Alright. Latih nada suara rendah dulu untuk kali ni. Alright, kita akan masuk sikit demi sedikit demi sedikit. Harakat 1 2 3, lepas tu 4 dengan 5, lepas tu sesi 3 6 7. Masuk pada hari yang terakhir nanti baru kita akan buat harakat 1 sampai 7. Okey? Kita buat bagi lancar insya-Allah. Boleh? Alhamdulillah, insya-Allah itu saja untuk hari ini. Alhamdulillah. Selamat datang ke Tanum Mujawad tahap kedua. Tanum Mujawad apa?
Taranum mujawad apa Ustaz sebut ini? Diamond. Taranum mujawad Isa. Isa. Intermediate skill acquiring. Apa Okay. Alhamdulillah, Masya Allah. Bila kita baca Al-Quran dengan skill, kita nak lantunkan suara dengan skill, insya-Allah. Nak dapat nombor tu mesti ada nombor. Alhamdulillah, insya-Allah. Okay. Baik, itu saja untuk hari ini. Kita akhiri sesi kita dengan suratul Asr dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan hari Sabtu pukul 5.30 petang, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insyaAllah. Sama-sama insyaAllah.